Assalamualaikum, salam sahabat YouTube. Okey, hari ni saya nak rawat pokok mangga lah. Jadi inilah pucuk yang baru keluar. Kan, yang lepas saya dah rawat dah dengan cuka kayu lah apa semua tu. Cuka kayu dengan kitosan lah apa. Tapi memang keluar pucuk baru, tapi pucuk pun rosak apa semua. Kan, semualah. Kan, jadi ini menunjukkan yang pokok ni bukan masalah tanah kot. Mungkin ada masalah penyakit dalam tanah ke apa ke. Dengan daun pun macam-macam lah. Ada karat daunnya. Kan. Dengan kulat-kulatnya macam-macam lah. Kan. Pokok-pokok yang lain pun tak adalah keadaan dia elok sangat. Kebanyakan dia memang menunjukkan kesan-kesan macam ni lah. Kan. Pucuk-pucuk baru yang keluar semua rosak. Jadinya kan, saya tak rasa yang masalah tanah tu, pokok ni jadi macam ni sebab masalah tanah lah. Susah nak cakap lah. Kan, tapi saya nak kata tanah ni dah sihat pun belum tentu juga. Tapi at least kita buat rawatan yang berkala kepada pokok atau kepada tanah ni lah. Kan, nak memastikan yang fenomena nutrient lock tu dapat diatasi. Cuma masalah dia adalah sekarang ni sama ada akar tu rosak. Kan, akar rosak ni kadang-kadang disebabkan oleh dua benda lah. Satu serangan kulat, satu lagi serangan nematod. Kan, jadi kita tengok apa petunjuk yang ada pada pokok. Jadi macam pokok yang depan ni, saya dah tunjuk dah hari tu, dia ada bekas serangan pengorek batang. Kan, tapi pengorek batang dia ni tak ke mana lah, sebab saya buat rawatan dengan kitosan. Kan, jadi dia korek, dia makan, dia sakit perut, dia mati. Kan, dia orang kata kawalan organik lah kan. Jadi dia mati. Tak ada habuk-habuk kayu baru. Kan. Jadi petunjuk ni menunjukkan bahawa akar dekat bawah ni pun besar kemungkinan bebas nematod. Kan, sebab nematod ni dia macam serangga-serangga yang bersaiz lagi kecil lah kan. Tapi untuk serangan kulat, itu yang kita nak cuba rawat serangan kulat ni kan. Jadi kita tengok pula apa petunjuk-petunjuk serangan kulat lah. Petunjuk serangan kulat senang lah kan. Biasanya daun-daun dia pun berkulat-kulat, mengerekot-mengerekot apa semua ni lah kan. Sebab masa daun dia mengerekot itu, saya ingat dia kurang kalsium. Saya bagi dolomite pun tak jadi juga kan. Bila dah bagi dolomite pun tak boleh juga tu, kita boleh proceed dengan rawatan yang lain lah kan. Macam tanah dekat kebun saya ni biasanya pH dia atas 6.0. Dia main 6.1 sampai 6.3 kan. Jarang dia bawah 6.0. Jadi disebabkan dia jarang bawah 6.0, saya rasa dia macam tak ada masalah serangan kulat. Sebab kulat ni kalau tanah tu beresid 5.5 dan ke bawah tu memang bolehlah kita buat rawatan kulat kan. 6.0 ke bawah pun tak pernah cecah ni, tu yang saya rasa macam tak berapa nak buat rawatan kulat. Sebab kulat ni dia nak pH yang beresid. Tapi kita tak tahulah, kita cubalah kan. Sebab petunjuk yang ada pada pokok ni menunjukkan yang berdasarkan pengorek batang tu, dia menunjukkan yang pokok ni memang menyerap kitosan plus dan memang dia menghasilkan antibody kan. Cumanya pokok ni tak sihat, daun-daun dia tu mungkin disebabkan benda lain. Macam biasa kan, sebelum saya memulakan kerja, saya akan cuci dululah pangkal busut kan. Pangkal busut dia tu memang dah penuh rumput dah kan. Yang bahagian-bahagian lain ni yang saya racun ni, tak tahulah bila dia nak mati kan. Sebab saya pakai pun racun ni, saya pakai ikut label. Ada setengah-setengah rumpai tu, dia mungkin dia nak yang lebih pekat kan. Macam ini dah bercampur-campur dah. Ada yang mati, ada yang tak mati lagi kan. Mungkin dia nak lebih pekat lah. Tak apalah, yang tu kita biarkan dulu. Yang penting dekat pangkal busuk ni, pangkal busuk ni kita clearkan. Macam biasa kan, saya akan gunakan racun yang orang kata spektrum luas lah. Dia spektrum luas ni dia bukan, macam mana nak kata, dia boleh tapi mungkin kurang sesuai. Saya akan pakai Mancozeb kan.
Kita cuba dulu lah. Apa-apa hal pun saya nak isi minyak mesin rumput, start mesin rumput, lepas tu kita mesin rumput lah kan. Lupa sebelum tu kan, hari ni saya pakai mesin petrol biji 328 ni. Sebab dia memang saya nak mesin agak banyak dan saya nak buat agak cepat. Janji saya belasah lah. Kalau tidak biasanya saya akan pakai mesin elektrik je kalau buat kerja ringan-ringan kan. Kerja ringan-ringan sikit-sikit tu memang saya pakai mesin elektrik lah. Alhamdulillah dah siap dah cuci pangkal busut kan untuk semua pokok mangga. Lepas tu saya cuci sekali lah apa nama tu, tempat ataupun tapak yang saya nak buat busut pokok durian. Saya nak tanam pokok durian, nak tambah lagi pokok durian. Mungkin dalam bulan 9 paling awal pun hujung bulan 8 kan, saya nak tambah lagi pokok durian. Durian dia panggil apa nama ni, Kim Hong dengan duri hitam dengan cani. Cani yang di berapa di 15 ke di 18 ke, yang dia panggil daun hijau tu kan. Dia orang kata induk kepada cani lah. Tapi cani yang kemudian ni dia di 1, 2 berapa lupa kan. Tak berapa pakar lagi bab durian ni. Jadi inilah semua busut pokok mangga dah cuci lebih kurang kan. Ni tapak saya nak buat, saya nak tanam pokok durian lah. Di satu, lepas sebelah sana satu kan. Nak tambah 3 lagi. Lepas tu yang satu lagi tu lah yang apa yang saya tolak gelung hari tu.
Ni satu lagi kat sini juga. Jadi dia sebaris lah. Daripada sini tengok ke pokok tu, tak nampak kan, sebab sebaris. Jarak antara pokok durian semua 24 kaki lah, 24 ke 25 kaki. Dan nanti tak apa, kita buat lah pangkasan bertingkat ke macam mana ke, bila dahan dia dah bertembung nanti. Kita tengok yang busuk yang saya baru buat untuk pokok durian. Jadi busuk yang saya baru buat untuk pokok durian tu, ni sama juga. Saya pecahkan batas daripada sini. Saya pecahkan batas, longgokkan kat situ kan. Sekali ni dengan segala-gala rumpai dia pun saya longgok sekali lah. Kalau macam sebelum ni, saya akan buang dulu rumpai dia kan. Sebab apa? Sebab memang dah nak pakai kan. Kalau kata kita tak buang rumpai, bila rumpai dia reput nanti busuk tu akan turun kan. Jadi saya tak nak benda tu jadi. Kalau dah dekat sangat nak tanam pokok, macam saya ni nak tanam pokok ni dalam 2 bulan lagi kan. Paling lambat dalam bulan 9, paling awal dalam hujung bulan 8. Jadi sempatlah dia nak turun ke, dia nak mendak ke apa ke, sempatlah dia turun. Jadi ketinggian dia pun lebih kurang tinggi lutut. Sebab saya ambil kira nanti dia akan susut apa semualah kan. Dan tak besar sangat. Sebab apa? Sebab kalau saya buat besar-besar awal-awal ni, saya nak tanam pokok pun susah lah, sebab tak sampai kat tengah kan. Di samping tu juga, rumpai-rumpai yang akan mereput dalam busuk tu akan menjadi kompos lah kepada busuk tu kan. Dan juga orang kata kompos-kompos ni dia ada keupayaan untuk menyerap air. Jadi kalau kata tanah berpasir ke apa benda ke, kalau kita ada banyak bahan kompos ataupun organik dalam tu, dia akan memulihkan struktur tanah dan memperbaiki keupayaan tanah tu menyimpan air lah kan. Itu fungsi bahan-bahan organik yang reput dalam tanah lah kan. Jadi kita pergi bancuh lah racun Mancozeb. Okey, ni saya pakai racun Mancozeb. Racun Mancozeb. Ni sukatan dia. 1 sudu Mancozeb. Ni lebih kurang 10 liter air ni tu. Lepas tu kacau lah. Okey, jadi ni pokok mangga pertama. Kita siram lah. Berat juga baldi ni nak siram sebelah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu baldi ni mungkin boleh pakai 2-3 pokok lah. Siram. Ni teknik ni dipanggil soil drench. Siraman orang kata tanah. Saya teruskan tanpa rakaman lah, sebab payah nak buat sebelah tangan. Alhamdulillah dah siap dah siram Mancozeb. Satu pokok tu lebih kurang 3 liter lah air bancuhan yang saya siram. Sebab satu tong tu lebih kurang 10 liter ke 12 liter, tapi saya rasa 10 liter kot. Jadi saya siram 3 pokok pakai satu tong, maknanya 3 liter. Cukup tak cukup, wallahualam lah kan. Sebab kalau tengok channel Kebun Den, kalau dia buat rawatan anak-anak ke apa benda ke, memang banyak yang dipakai. Tu memang puas hati lah kan. Macam saya ni, saya buat 3 liter satu pokok. Tak tahulah jadi ke tak, tapi biasanya saya buat ada ulangan. Macam pokok durian yang saya rawat tu pun saya buat 3 kali selang 2 minggu. Jadi pokok mangga ni pun samalah. Selang 2 minggu saya akan rawat sekali lagi
mungkin untuk 3 kali berturut-turut lah, tengok macam mana keadaan dia. Sebab sambil saya buat rawatan ni, saya punya pembajaan folia tu saya teruskan macam biasa. Cuma baja tabur tu memang tak ada lah. Baja tabur tu memang saya plan untuk buat 2 bulan sekali. Lepas tu folia seminggu sekali. Kan, folia seminggu sekali. Lepas tu apa nama tu, cuka kayu dengan kitosan tu 2 minggu sekali. Macam tu lah saya punya jadual rawatan pokok. Itu je lah kot perkongsian saya pada kali ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani.